Assalamualaikum, 7 April 2024. Nampak gaya harinya semakin dekat teman-teman, di mana US akan menyerang Israel. Channel 14 Israel berkata yang serangan terhadap Iran semakin dekat dan US terpaksa menggunakan tactical nuclear bomb yang hanya boleh meletupkan bunker bawah tanah Iran. Mereka akan menggunakan bom B61-12 penetrating nuclear bomb atau menggunakan bom W26-2 untuk menghancurkan bunker Iran. Kerana mereka dah gunakan bom bunker buster, tapi nampak gaya macam tak berkesan. Anda boleh lihat bagaimana Hamas hingga sekarang still survive. Masih lagi ada lagi. Dan juga Yaman Houthi, macam mana mereka survive. Dan jangan lupa di negara Arab, kira-kira kem-kem US di negara Arab, askar yang berada di sana sebanyak 50,000 orang. Nyawa mereka juga terancam jika mereka menyerang Iran, kerana Iran dah berkata dia dah bersedia dengan 5,000 misail akan dilancarkan jika US menyerang Iran. Ini adalah amaran Iran. Kan tempoh hari berita saya ada mengatakan yang Israel mengatakan yang Iran sekarang hypersonic missile mereka diarah ke Dimona nuclear plant Israel. Ini kata Israel lah, mungkin di propaganda, tapi saya rasa ada betulnya. Tapi Iran bukan hanya nak menyerang Israel saja. Dia punya matlamat, dia memberi amaran yang dia akan menyerang semua kem-kem tentera minyak US di negara Arab. Ini amaran Iran. Jika anda lihat perang ini, anda akan nampak US terdesak. Kerana apa? Ini bukan perang Iraq yang seperti mereka lakukan dulu, Desert Storm Iraq yang seperti mereka lakukan dulu. Negara-negara Arab support mereka menyerang Iraq dan membunuh Saddam Hussein. Ini bukan Desert Storm. Mereka mengharapkan serangan udara. Iran dah bersedia kalau mereka diserang melalui udara. Anda boleh lihat Israel tempoh hari cuba menyerang Iran dengan serangan udara. Tak berjaya. Tak berjaya, teman-teman. Mereka tidak berjaya. Kerana apa? Kerana Iran dilengkapi peralatan tentera pertahanan udara. Bukan hanya mereka yang punya sendiri, malah Rusia sekalipun membantu Iran. Dan adakah minyak dunia akan ada masalah? Ya, akan ada masalah, tapi taklah seberapa teruk yang disangkakan. Kerana apa? Apa guna di Selat Hormuz Iran, Rusia, China melakukan latihan ketenteraan, tentera laut mereka di Selat Hormuz. Ini bukan main-main. Mereka bersedia kerana Rusia, China tahu jika Iran diserang, minyak China akan menghadapi masalah daripada Iran. Sebab tu mereka berada di sana melakukan latihan,
bukan main-main. Yang bermasalah sekarang di Red Sea. Adakah Houthi akan berdiam diri? Malah Houthi akan melipat gandakan serangan mereka jika Iran diserang. Jadi fikirkanlah Donald Trump. Adakah apa yang anda lakukan ini adalah baik? Donald Trump nak Iran meletakkan di atas meja program nuklear mereka. Dan siapa yang menolak program nuklear Iran sebelum ini? Donald Trump. Jadi mereka ni memang sengaja nak berperang dengan Iran, dan kemungkinan taktik US ni akan berkesan hanya sedikit saja jika serangan terhadap Iran dilakukan. Impak dia tak terlalu kuat, tapi impak hypersonic Iran ke tempat-tempat penting US di negara-negara Arab akan lebih besar. Teman-teman lihat bagaimana Iran, ni saya ceritakan baliklah ketika Iran menyerang Israel kali pertama selepas embassy mereka di Syria dibom. 3 jam sebelum serangan, Iran telefon US mengatakan yang mereka akan menyerang Israel. Dan apa yang telah terjadi, US menelpon semua airline mereka untuk bersedia dengan serangan yang Iran nak lakukan. Iran melancarkan 300 drone bercampur dengan 9 hypersonic missile. Dan US berjaya menjatuhkan drone-drone Iran yang murah ini. Tapi 9 hypersonic missile Iran jatuh tepat di sasaran. Jadi adakah anda rasa Iran ini adalah budak kecil yang boleh dibuli? Saya bukan pengikut Syiah ke apa ke, bukan. Saya ni nak negara-negara Arab aman dan damai. Seperti kita rakyat Malaysia berbilang bangsa, seperti itu juga mereka di negara Arab berbilang bangsa, berbilang agama. Ini yang saya nakkan. Kerana apa? Dari dulu kita melihat kehancuran negara-negara Arab, dan Iran memulakan untuk menunjukkan dunia yang sudah tiba masanya US tidak boleh membuli negara-negara Arab lagi. Ali Larijani adalah orang elit di Iran. Dia agak penting juga di Iran. Dia komen, dia mengatakan yang jika US menggunakan tactical nuclear bomb, Iran akan mencari di mana US meletakkan tactical nuclear bomb itu. Ini adalah taktik Rusia. Taktik Rusia, mereka selalu mendapat maklumat di mana US dan ally menyimpan bom-bom yang mereka Ukraine gunakan untuk perang Ukraine ini. Saya dah banyak kali melihat bagaimana Rusia menghidup. Sebab tu berapa kamp tentera US di sana. Dan sekarang yang paling aktif adalah kamp tentera udara British di Cyprus. Terlalu aktif. Kapal US menghantar
bom berat di sana dengan ada 5,000 askar US di sana sekarang bersedia untuk perang di Iran. Jadi saya rasa tempat itulah nombor satu kena, dan kem-kem tentera US di Qatar, Saudi, ini semua akan kena. Semua akan kena hypersonic missile Iran. Jadi kita doakan, kita bukan nak benda ini terjadi. Tapi apa yang Iran lakukan ini adalah untuk menghalau US daripada tanah Arab, kerana US lah yang memporak-perandakan tanah Arab dari dulu hingga sekarang. Bukan Iran ni yang melahirkan pengganas-pengganas, tidak. Adakah Houthi pengganas? Saya rasa Houthi tidak. Tapi Iran menyalurkan bantuan kepada Houthi. Adakah Houthi Syiah? Tidak. Tak semuanya. Jadi, adakah Iran bersalah membantu Hamas? Saya rasa tidak. Iran nakkan satu saja, keamanan di negara Arab, untuk membina negara Arab, untuk majukan negara Arab menjadi negara-negara yang moden. Ini sahaja. Jadi Assalamualaikum. Selamat bekerja semua. Selamat Hari Raya. Hurrah everybody.